Okey, kereta ni tak perlu jack abang. Tiga barang ni korang boleh buka. Berhenti. Okey. Washer aluminium ni ada jual Dulu tak ada washer ni. Oleh kerana korang suka jahanamkan skru ni, ketat nak mampus, terciptalah washer ni. So korang ketat ikat kuat macam mana pun, yang rosak dulu washer ni. Faham? Buka filter, sebelum pasang filter, lap dulu. Okey, buka ni tempat isi engine oil. Bagi udara dia senang keluar lah kat bawah tu. So kita tunggu minyak dia kering, baru kita isi minyak baru. Kasih bersih. Ni lap dulu. Kalau ada pasir-pasir, kasih buang. Okey. Sebelum nak pasang filter, pastikan sini bersih ya. Okey, jom aku tunjuk pakai pasang filter pula. Ambil minyak ni, sapu kat filter dia sikit je. Okey, bila korang dah ketatkan pakai tangan ni, dah ketat. Okey. Ketat macam tu. Sarah, ketatkan. Okey, aku ajar kau. Yang ini kita buat, dah ketat tadi kan? Kita buat 90 darjah je lah. Alright. Nah, jangan ketat-ketat sangat. Sekejap lagi getah tu boleh hancur. Alright. So, sekarang kita skru yang tu, yang rim plug dia, kita skru. Okey, jom kita skru. Tapi pastikan dia dah tak menitik lah. Dia dah berhenti menitik, baru boleh kita skru. Okey, kita lap. Sebelum nak skru, kita lap dulu bersih-bersih. Okey, terbaik. Okey, kita skru pakai tangan. Pastikan dia masuk ya. Masuk sampai dia ketat. Kita tak boleh pusing lagi pakai tangan. Kita ambil ni soket 14 ni. Masukkan dia ni. Ketatkan. Ketat dia. Kita pusingkan 30 darjah. Okey dah. Okey, ni pun kau jangan ketat sangat, yang loose pula. Settle. Kita boleh isi minyak sekarang. Mileage ni, last service kau tulis mileage yang terkini, date hari ini, hari kau servis. Next service kau tulis tambah 8,000 daripada mileage terkini. So, nanti bila kau nak servis, kau tengok tarikh. Kalau lebih daripada 6 bulan, kau ikut tarikh. Tapi kalau lebih daripada mileage, dah sampai mileage yang kau tulis, yang next service ni, kau kena tukar minyak hitam tu pada waktunya. Sekian.